Okey. Boleh tak lah? Tadi saya sebut huruf apa tadi? Huruf apa tadi? Tengok ada dah dah tu. Belum balik rumah lagi. Huruf apa tadi? Huruf sebut qaf kan tadi. Oh, qaf baru. Jangan laju sangat tidak itu. Qaf. Oh, qaf. Saya sebut qaf tadi. Cuma salah agak sikit dengan huruf tebal je. So, do, to, zo kan. Yang saya sebut mula qaf lah. Qaf dengan kaf. Boleh Jadi ada berapa dah tu? Okay. Sebab so, do, to, zo tu saya tak terang lagi tempat keluar dia. Yang saya terangkan tadi qaf dengan kaf. Termasuk to, tada tadi kan. Yang sebut tadi tempat keluar huruf. Da, ta, ta. Okay. Da, ta, ta ni keluar daripada mana tadi? Ingat tak? Daripada da, ta, ta tadi daripada mana? Keluarnya lidah, belakang lidah dengan pangkal di kapak atas. Gua dapat dah satu. Dekat satu je. Qaf dapat dah tadi. 2. Kaf pun dapat 3. Tempat huruf dah dapat 3. 1 qaf, pangkal gigi, pangkal lidah. Pangkal lidah paling belakang tu, yang dekat tu qaf. Kaf depan sikit. Qa, ka lain. Ka tu depan. Mana saya sebut lagi tadi? Da, ta, to. Cuma to tu dia kekal. Mana dia lidah ke atas. Okey. Hak mana yang saya tak sebut lidah ke atas tu, dia tak ada lidah ke atas. Kecuali qaf saja saya sebut ni yang kecuali qaf. Dia ada 3 qaf ni. Huruf tu. Itu qaf ni ketika beratas depan lidah ke atas. Qafu. Tetapi ketika berbaris bawah dia akan lidah ke bawah. Ti, mustaqim. Cuba buat mustaqim. Boleh tak? Kalau kaf lain, kalau kaf mustaqi. Qaf mustaqi. Ti lain. Cuba dinipis mustaqim. Lidah ke bawah lah. Lidah ke bawah. Yang saya sebut, yang kekal lidah ke atas 4 huruf saja. So, do, to dan za. Boleh? So, do, to dan 4 beradik tu je direct. Macam gepak 4 beradik tu. Cengkeh, bunga lawang. Apa lagi cengkeh, bunga lawang, buah pada dengan kayu manis. 4 beradik. Ini pun 4 beradik juga. So, do, to, za. 4 huruf ni dia kekal tebal. Dia tak boleh dia ke bawah. Ini satu jenis huruf. Okey, satu jenis huruf dia kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis. Termasuk huruf qaf tadi. Qa tadi kan, baik depan, baik bawah, atas dia tebal. Qa, ku. Tapi kalau baik bawah dia nipis. I. Ini huruf yang kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis. Ada lagi? Ada. Sebab qaf, huruf kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis adalah huruf kha. Dalam Fatihah tak ada. Kha. Kha, khu tebal, khi tu ni nipis. Pandai pula adik disebut nipis. 8,5 dah. Tak ada nama apa ni. Okey. Tak apa. Lepas 40 kita berhenti. Okey. Kita apa yang dapat je malam ni. Okey. Okey. Jadi untuk malam ni saya bagi waktu dulu. Okey, waktu dulu Itu huruf yang kekal tebal, so, do, to, za, yang mana lidah dia tak turun ke bawah. Kedua, huruf yang tebal nipis itu qaf, kha, satu lagi ra, ghin. Qaf, kha, ghin dia sama. Itu dia ada tebal nipis. Ra, ru tebal, ri itu nipis. Bila ri nipis tu lidah ke bawah. Permainan dia adalah bila tebal lidah ke atas, bila macam saya sebut tebal lidah ke atas. Bila sebut nipis lidah ke bawah. Kalau saya kata tebal sangat, lidah melekat ke langit, itu tebal sangat. Yang ni huruf ni
Huruf yang kekal tebal, so, do, to, zo, lidah tak ke bawah. Kedua, huruf tu dia boleh tebal nipis, itu qaf, ghain, kha. Dekat-dekat je, dekat je. Qaf, ghain, kha. Dan selain daripada tu, semua lidah ke bawah. Cuba contoh huruf apa? Bagi. Selain huruf tadi, saya daripada so, to, zo, qaf, ghain, kha, ada huruf tu kekal nipis. Huruf apa? Cakap lah huruf apa? Kau tak ingat huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah ada berapa? Apa dah usah masalahnya gini. Huruf hijaiyah ada berapa? Huruf hijaiyah ni huruf Al-Quran. Di mana huruf Al-Quran ada 28 huruf. Ni 28 huruf, tidak termasuk huruf alif. Kalau masuk huruf alif 29 lah. Yang kita mengaji kat rumah takwah tu, alif, ba, ta, di semua alif kan, itu 29. Kalau tak termasuk semua alif, dia akan jadi 28. Jadi 28 tadi kita tolak 4 yang kekal, kita tolak lagi 3 yang tebal nipis, jadi 7. 28 tolak 7 maknanya tinggal lagi 21 huruf. Okey, dapat 21 huruf ni. Sorry, saya akan tambah lagi. Satu lagi ra yang boleh tebal nipis. Ra qaf, kha, ghain, ra. Sekali lagi. Sorry ra. Jadi yang kekal nipis tu ada 20. Ada 20 huruf. Balik rumah cari huruf hijaiyah, tolak huruf tebal saja dia, so, do, to, zo. Tolak lagi huruf yang boleh tebal nipis itu qaf, ghain, kha, ra. Tinggal lagi 20. 20 tu semua lidah ke bawah. Ba, ta, sa, ja. Lidah dia. Ja, ha, kha lidah atas. Kha, ja, ha, kha, da, ra lidah atas. Za di bawah. Sa, sha, so lidah atas. Ga lidah atas. To, zo lidah atas. So, do, to, zo. Lagi apa? Ain di bawah, ghain, ra di dekat atas, a di dekat bawah, ra, fa, qa di dekat atas, fa di dekat bawah, fa, bukan fa, fa, di dekat bawah, qa bukan ka, qa di dekat atas. Balik rumah test tengok. Kalau ke bawah bunyi macam mana? Kalau atas dia ada atas bawah tu. Qaf, ghain, qa. Lagi apa? Apa dia? Lam, la, ma, ya. Okey, tu bilang kita ni best student Dia best student, dia biasa dia ingat tu bilang kita ni. Dia dengar sekali dekat tu. Tu bilang kita Nah, okey okey. Boleh try 24 huruf balik rumah. Bahasa daripada huruf tebal tadi kan? Okey. Boleh nipis. A, I, U semua bawah. O, E, U tak. A, I, U lidah ke bawah. Semua huruf bagi. Cuba nyanyi. Satu huruf bagi contoh. Huruf apa? Bagi tak ingat huruf apa? Huruf apa Tuan Imam? Dal, dadidu semua nipis. Lidah bawah lah maksudnya. Zazizu lidah bawah. Dia tak ada lidah kat atas. Yang kat atas yang pertama kekal. Tadi 4 kekal, 3 tak, 4 tak kekal. Lebih tu hanya semuanya lidah ke bawah. Dia tak ada lidah kat atas. Ghain dia ada lidah ke bawah. Lidah atas dan dia ke bawah. Wawu tebal, ri nipis. Ri pai bawah, wawu di atas. Sa. Sa sama. Sa, si, su. Lidah bawah. Cuba akak lidah sa punya macam mana? Sa macam tu kan. Dia tebal. Tak ada. Boleh? Okey. Lepas tu ada satu lagi. Daripada huruf yang nipis semua tu ada huruf lam.
Nanti saya tengok kemudian tu. Tak sempat cerita malam ni. Lam daripada 20 nipis tadi, lam dia ada keadaan dia tebal. Tapi saya cerita malam ni. Jadi itu dulu. Itu dulu. Okey. Jadi tuan-tuan, sementara waktu yang ada ni, kita tengok makna sedikit. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya kata Allah, orang yang beruntung ataupun orang yang paling bersih, ataupun orang yang paling beruntung, iaitu orang yang membersihkan dirinya. Maksudnya orang yang bersih daripada segala kekotoran, percakapan ke, kejahatan ke. Ini orang paling, Allah kata azka. Qad aflaha, sesungguhnya paling berjayalah orang yang menyucikan diri daripada segala kekotoran, termasuk suci daripada mengecilkan Tuhan, suci daripada perkara yang keji, suci daripada segala-galanya. Itulah kata Allah, orang yang paling berjaya. Wa zakara isma rabbih fasalla, dan sebutlah nama Tuhan. Nama Tuhan kita mana? Banyak. Pertama, takbiratul ihram. Betul tak? Allahu Akbar. Okey, takbiratul ihram kan? Kalau tak buat takbiratul ihram, sah tak salat? Sah tak? Tak sah kan? Itu pertama. Kedua, nak sembelih binatang kan? Baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Itu penting. Dia lain tak ajar apa? Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dengan nama Allah. Itu apa wajib? Jangan perlu sunnah lah, dengan nama Tuhan kan. Tapi di sini, maksud di sini ada sembahyang. Itu takbiratul ihram. Wazkurisma rabbika fasalla, maka sembahyanglah. Ini dari takbiratul ihram tu imam. Kalau tanya mana dalil dia, ini dalil dia takbiratul ihram. Cuma saya sebut tadi, selain takbiratul ihram, sembelih pun kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada pada ayat lain. Dan banyak lagi kita baca bismillah, sunat baca bismillah untuk didatangkan barakah. Banyak tu Bismillahirrahmanirrahim. Kata kebanyakan ahli hadis, dia bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bila dia nak buat kitab hadis kan, nak tulis kitab hadis tu, dia bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Bahkan orang yang kafir tetap memilih kehidupan dunia. Orang kafir tetap memilih kehidupan dunia. Walaupun banyak contoh-contoh yang dia boleh ambil. Walaupun kita tak perlu nak ceramah, walaupun kita tak perlu nak berhujah, dia boleh tengok ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh mendatangkan iman kepada dia. Itu orang yang kafir tetap memilih kehidupan dunia daripada mereka memilih Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kata Tuhan, wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan alam akhirat itulah sebaik-baiknya kehidupan yang kekal. Tak adalah paling kekal. Itu kehidupan yang senang. Yang ketiga atas muka bumi ni, dah daripada muda tak tahu apa-apa sampai ke tua, sampai lah nak mati, yang kita kejar satu saja, itu akhirat. Itu je yang kita kejar, tuan-tuan. Kalau dunia ni sampingan. Dah, dunia memang kita hidupkan dunia, maka kita berjauh dari dunia. Tapi kalau yang kita kejar sebenarnya ada akhirat. Banyak benda lah aku cakap, sembahyang, bersedekah, buat baik, macam-macam. Sebab semata-mata nak kejar akhirat. Semata-mata kejar. Jadi kita tumpu pada benda yang baik-baik saja. Inna hadza la fi sufil ula. Dan semua ni bukan hanya terdapat dalam Al-Quranul Karim, bahkan dalam susuh kita dahulu, dalam kitab-kitab terdahulu pun sebut benda ni. Walaupun kita lihat orang Yahudi melakukan kejahatan, bukan tak sebut dalam kitab dia.
Bukan tak ada dalam kitab Taurat, bukan tidak ada dalam kitab Zabur, bukan tak ada dalam kitab Injil. Semuanya ada, tapi mereka tak patuh. Macam kita lah, kitab Al-Quran pun ada, tapi adakah kita patuh? Adakah semua orang patuh? Tak. Bahkan sedikit saja yang patuh. Cuma beza kita ubah Al-Quran tu, yang mereka ubah, itu dia beza. Tapi dari sini tak ikut, sama. Kita juga memilih kehidupan dunia sama dengan orang. Sufi Ibrahim wa Musa, seperti suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ada berapa suhuf aku tak ingat, itu satu lah. Suhuf Nabi Ibrahim 50 kot. Okay, Nabi Musa dia ada suhuf juga. Nabi Musa ni dia ada suhuf dan dia ada juga kitab. Itu kitab Nabi Musa ni tahu. Kitab Zabur, kitab Taurat. Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa dia kitab Taurat. Kitab Zabur ni Nabi Daud alaihi salam. Nabi Isa kitab Injil alaihi salam. Nabi Muhammad SAW kitab Al-Quranul Karim, kitab yang paling besar mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ringkas je amalan ni. Dah dapatlah tu insya-Allah. Aku lupa li hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang kurang daripada saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.